projek Jambatan Al-Asad itu merupakan satu projek yang memberi impak yang begitu tinggi lah kepada kami di masyarakat di Daru. Dan kita sedia maklum sebelum pembinaan Jambatan Muara Al-Asad itu salah satu perhubungan yang boleh dilalui di situ adalah melalui perhubungan sungai. Dan selepasnya penambahbaikan kepada perhubungan, kita telah pun ada dihubungi dengan jalan raya di mana kita panggil sebagai Jalan Tanjung Manis ke Sibu. Dan apabila jalan itu siap dan jalan itu telah pun menyambung ke Daru ini, tetapi terpaksa menggunakan perkhidmatan feri. Jadi kita telah menggunakan lebih dari 10 tahun dan alhamdulillah bila siapnya Jambatan Muara Al-Asad ini merupakan salah satu muara yang agak besar. Kalau perkhidmatan feri ini memerlukan masa untuk menyeberangi kedua-dua seberang dan seberang lagi sekurang-kurangnya 1 jam. Jadi bayangkan kalau perjalanan kita untuk menggunakan feri saja dah mengambil masa 1 jam. Itu belum kita berkira lagi untuk feri yang lain dan juga untuk perjalanan di jalan raya dari jalan daripada Tanjung Manis ke Sibu. Ya, kita sedia maklum bahawa kawasan kita di Daru ini bukan satu kawasan yang agak terpencil, dan untuk membangunkan infrastruktur termasuk jambatan bukan satu perkara yang mudah. Dan tetapi ini tidak mematahkan semangat kerajaan kita di bawah kepimpinan Yang Berhormat Premier yang telah pun saya maklum Kerajaan Sarawak telah pun meneruskan pembinaan apa yang dipanggil sebagai jalan pesisir yang melibatkan 16 jambatan dan juga jalan daripada Kuching sehinggalah ke Miri. Dan ini telah pun menelan belanja yang cukup besar. Dan untuk Jambatan Muara Al-Asad saja ianya melibatkan kos sebanyak hampir 600 juta. Dan itu selalu cabarannya. Dan cabaran yang kedua ialah kebetulan juga ketika projek ini mula dilaksanakan pada tahun 2019 dan sebaik saja majlis pelancaran pecah tanah dilaksanakan, kita menghadapi musibah bukan di Malaysia saja, malah di seluruh dunia, masalah COVID-19, dan ini telah pun menjadikan projek ini terganggu pelaksanaannya dan ianya cuma dapat dilaksanakan hampir masuk tahun kedua selepas kita reda sedikit wabak COVID-19 ini, baru ia dapat diteruskan. Walaupun berkat doa sebuah pihak dan juga komitmen daripada kerajaan dan pihak kontraktor yang telah pun ditawarkan untuk kerja-kerja pembinaan jambatan ini, ianya telah berjaya menyiapkan mengikut tempoh yang telah pun ditetapkan. Sudah pasti jambatan ini merupakan sebagai pembangkit kepada pembangunan pesat di kawasan ini. Kalau dulunya kawasan kita ini terpisah dan cuma boleh dihubungi dengan laluan sungai, dan ini sudah pasti bukan saja mendukarkan pergerakan tetapi juga melibatkan kos yang besar. Jadi dengan siap jambatan ini, di mana yang sering dikatakan oleh Yang Berhormat Premier kepada saya sendiri, mengatakan bahawa jambatan ini sebagai game changer, satu pembangkit perubahan di kawasan ini. Dan sekarang ini kawasan ini kalau dulunya agak terpencil, agak sukar untuk didatangi, dan ini sudah pastinya juga mungkin menjadi salah satu kekangan kepada kawasan ini yang terkenal dengan sektor pertanian dan juga perikanan. Daru ini khususnya, dan begitu juga daerah Matu, merupakan daerah yang berpotensi untuk kita majukan dalam sektor pertanian dan perikanan. Dan cuma kita perlu sediakan beberapa prasarana. Yang telah pun kita berjaya laksanakan adalah pembinaan medan sedia Daru. Ini salah satu juga penyediaan kita premis untuk peluang perniagaan kepada masyarakat di sini, dan sudah pastinya apabila jambatan ini siap, ini memudahkan perhubungan, maka orang ramai akan mudah datang ke sini, dan dengan adanya kemudahan ini juga memberi peluang kepada masyarakat sini untuk meningkat pendapatan mereka. Perniagaan kecil-kecilan, kita juga telah pun dapat kelulusan daripada kerajaan akan membina sebuah pasar tani kekal yang bernilai 15 juta, dan insya-Allah akan kita laksanakan, dan juga segala reka bentuk tapak telah diluluskan, dan sekarang ini menunggu keputusan SPA saja lagi. Dan dengan adanya projek ini sudah pastinya ia sebagai satu tumpuan
dan mana-mana masyarakat di luar orang datang ke Daru berkunjung untuk mendapatkan produk-produk tempatan sama adanya masakan pertanian perikanan, mereka tahu di mana nak datang. Kita bertuah lah, pertama kali saya ucap terima kasih kepada kerajaan kita. Tidak banyak daerah mempunyai hospital daerah. Kita di Daru ini salah satu daerah mempunyai hospital daerah. Dan cuma masalahnya adalah kita tidak mempunyai kelengkapan yang boleh untuk mengurus, terutamanya yang melibatkan keperluan perubatan ataupun pembedahan yang serius, dan kebanyakan kes-kes yang begini paksa dirujuk kepada hospital yang lebih besar. Yang terdekat adalah Hospital Sibu. Jembatan itu pada pandangan saya sebuah jembatan yang begitu cantik panoramanya. Kalau kita menyeberanginya, kalau kita menghala ke Daru, sebelah kirinya kita nampak Laut Cina Selatan. Dan sebelah kanan kita nampak pertemuan dua sungai, Muara Lasak dengan satu di Batang Rajang. Dan ini satu panorama yang begitu cantik. Dan ini sudah pastinya satu tarikan juga untuk orang datang untuk melihat panorama ini. Kita mempunyai salah satunya pulau, mungkin tidak banyak, akan dihubungi oleh dua jembatan. Pulau Bruit ada dua jembatan. Tidak banyak pulau-pulau yang ada dihubungi oleh dua jembatan. Jadi ini keunikan Pulau Bruit. Harapan kita untuk melihat kawasan ini juga tidak ketinggalan daripada arus pembangunan. Dan saya rasa tidak ada satu alasan bagi kita untuk tidak memanfaatkan dasar yang Kerajaan Sarawak laksanakan di bawah kepimpinan Yang Berhormat Premier. Dan saya sendiri melihat dalam setiap kali persidangan luar negeri, dalam kita pembentangan bajet, kita merasa begitu bangga, kerajaan kita begitu prihatin dalam konteks pembangunan, di mana kita lihat lebih 70% peruntukan yang kita luluskan memfokus kepada pembangunan.
untuk saya untuk saya merancangkan ataupun mencadangkan projek-projek yang akan datang untuk manfaat kepada khususnya masyarakat di luar bandar. Apa ada pegangan kata-kata nasihatkah yang kita pegang sebagai itu yang menjadi janjikan untuk nasihat orang yang inspired? Saya yang pertamanya, saya memang di mana-mana kita letakkan kita mesti you mesti membuat satu sumbangan yang bermakna. Saya pernah ketika saya ditanya dulu, slogan saya simple aja ketika saya mula jadi wakil rakyat ditanya, mungkin bertanya kita, saya ingat sidak TBS pun masih mungkin saya masih bukan ada bulan TBS. Saya kata biar saya ubah daru, jangan daru ubah saya. Kita cari ya, mesti ada satu keluaran khas. So maksud saya tadi adalah saya bila saya menjadi sebagai pemangking pada perubahan. Sebab ketika itu bukan kita nak merendahkan, ketika itu daru jauh ketinggalan. Kalau banding dengan daru. So saya kena ubah daru, jangan daru ubah. Maksud saya kalau saya tak daru, saya daru jadikan saya macam daru yang ada sebelum dulu. Jadi biarlah kita menjadi sebagai ejen perubahan kepada daru. Ya prinsip. Dan apa yang kita laksanakan, saya buat yang terbaik. So saya selalu katakan bahawa kalau kita buat itu jangan sekadar selesai kita buat, kalau A kita mesti buat A+. So itu yang saya pegang selalu, setiap dia manahkan untuk kita laksanakan, kita buat yang terbaik. So biar kita beyond expectation, maksudnya kita melampaui apa jangkaan orang kepada apa yang kita hasilkan. Pada prinsip ya, insyaAllah di mana-mana kita akan berada, kita akan menghasilkan yang terbaik. Okey. Saya Manchester United. Tapi tapi dah saya ikut perkembangan gila lagi.